moyang, ada tok yang masak ada mak-mak. Jadi lengkap semuanya. Memang bertuah. Okey brother, jadi kita ada satu jumpa lagi makanan khas daripada Perak. Mana kita tengok dia? Mari ni dia. Ni. Ni nama dia apa tadi? Rendang tok. Ada yang ayam, ada yang daging Ada ni? Ni rendang tok dia asal rendangnya daripada Perak. Rendang tok. Kira-kira boleh tak diceritakan sikit apa pasal disebut nama rendang tok? Dia rendang tok tu maknanya bahasa dulu yang buat ni tok-tok tau. Sebab dia kalau Perak dia ada special tu, dia pasal kelapa dan dia akan blender. Dia akan akan mencium satu aroma bau kelapa dipanggang lah. Dan dia akan makan masa yang lama untuk masak, biasanya 4 hingga 5 jam. Nah, kalau yang ni tadi, ni tadi adalah merupakan mi kari. Mi kari ni asal daripada mana? Mi kari asal Penang. Mi kari asal daripada Penang Jadi mi ni dimakan campur dengan ni. Campur je dengan Dia ada aksesori dia ni. Ini ada toge, wortel, pakai mi. Dan kalau suka pedas kita ada cili. Pakai cili Kalau suka pedas lah. Berarti campur juga dengan ketupat atau nasi impet ni Kalau kami sebut lontong. Nasi impet di Malaysia. Malaysia bilang kalau daripada Malaysia sebut ni benda ni nasi empet. Kalau kita sebut lontong. Di package dia macam tu kan? Malam ni kita berada di Moyang, makan rendang tok yang masak adalah mak-mak. Jadi moyang, ada tok yang masak ada mak-mak. Jadi lengkap semuanya.